But baby, we both know this is not your time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. We will go a day. Saya telah menghantar surat peletakan jawatan dari Jemaah Menteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi ini. Peletakan jawatan ini akan berkuat kuasa dari 17 Jun 2025. Bermula dari hari ini, saya akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun 2025. Saya menyertai politik untuk membudayakan politik baru yang berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Kekalahan saya dalam pemilihan PKR baru-baru ini bermakna saya tidak lagi mempunyai mandat dari parti saya untuk menterjemahkan agenda rakyat yang digagaskan oleh PKR menjadi program kerajaan. Seperti mana amalan di negara-negara yang menitik beratkan prinsip demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan parti perlu memberi laluan kepada pemimpin yang menang mengambil tempat di dalam kerajaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan dan kaki tangan Kementerian Ekonomi yang telah memberi dukungan penuh kepada saya sepanjang saya di sini. Saya telah melihat sendiri kecekapan dan kemampuan sebahagian besar penjawat awam di sini yang berupaya merangka dasar dan disusuli dengan kerangka program yang berkesan. Saya yakin program-program untuk membaiki struktur ekonomi negara yang telah dipelopori oleh Kementerian Ekonomi akan terus dilaksanakan dengan jaya oleh penjawat-penjawat awam. Amanah terakhir saya sebagai Menteri Ekonomi telah disempurnakan dengan penghasilan rancangan Malaysia ke-13 yang telah dimuktamadkan dan menunggu untuk dibentangkan di Parlimen dalam sidang yang seterusnya. RMK 13 telah digubal untuk memberi penekanan kepada reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh, termasuk beberapa reformasi struktur yang melibatkan Kementerian Pendidikan. Saya berharap Jemaah Menteri tetap mengekalkan beberapa reformasi berani yang melibatkan Kementerian Pendidikan di dalam RMK 13, walaupun saya tidak lagi berada di dalam Jemaah Menteri selepas ini. Akhir sekali, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan penghargaan kepada rakyat Malaysia, penjawat awam, pihak swasta, pihak media dan semua pemegang taruh yang pernah berurusan dengan saya sepanjang saya menjadi Menteri Ekonomi. Perjalanan kita untuk merubah struktur ekonomi negara menjadi lebih kukuh dan mencapai status negara berpendapatan tinggi adalah masih jauh. Oleh itu, kita wajar terus mengambil keputusan yang baik untuk jangka masa panjang, walaupun keputusan itu sukar dan berliku demi generasi masa hadapan.